Aku rasa korang pun dah tengok video yang tular di negara jiran kita semalam pasal kes seorang lelaki yang dipukul sampai hilang nyawa dia hanya disebabkan mencuri 2 ekor ayam, hanya disebabkan ada ahli keluarga dia yang sedang lapar. Sadly, this is the world we are living on right now. Can you guys imagine betapa luluhnya hati seorang anak perempuan yang masih kecil, yang hanya mampu tengok je ayah dia, tempat yang selama ni dia bergantung harap, dipukul dan mati di tempat kejadian. Mungkin kamu hilang seekor ayam, tapi ada seorang anak perempuan yang hilang sosok tubuh seorang pelindung, tempat untuk pulang bermanja, untuk mengadu, dan seseorang yang tak pernah berhenti berfikir dan berjuang semata-mata supaya anak dia tak rasa lapar hari tu. Ya, memang perbuatan mencuri itu salah. Tapi bila mana manusia menggunakan kepala otak mereka sendiri untuk menghukum seseorang tanpa pertimbangan yang jelas, itu juga tak pernah halal. Kita selalu suka untuk menyalahkan orang lain tanpa kita sedar. Inilah budaya sama yang kita amalkan di negara kita, especially bila mana berlaku kemalangan atau sebarang kes yang kita tak pasti pun lagi pucuk pangkalnya. Yang penting kita dapat melempiaskan dulu nafsu serakah dan amarah dengan menggunakan kekerasan. Islam mengajar kita satu konsep, iaitu konsep tabayun, untuk tahu punca, untuk menilai menggunakan akal. Kenapa dia kena mencuri? Adakah dia terlalu terdesak ketika itu? Adakah itu je jalan terakhir dia mampu buat selepas usaha yang selama ini tak berpihak pada dia? Dan sekalipun ya, adakah wajar kita nak pukul dia sampai hilang nyawa begitu sekali? Sebenarnya Allah dah ingatkan kita supaya kita ni tak tergesa-gesa dalam menerima sesuatu khabar dan bertindak tanpa ilmu. Wahai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu seorang fasik membawa satu berita, maka telitilah kebenarannya, yakni tabayun, agar kamu tak mencelakakan suatu kaum kerana kebodohan yang akhirnya kamu sendiri menyesali perbuatan kamu. Surah Hujurat ayat 6. Jadi janganlah kita ni cepat sangat nak menghukum orang lain hanya berdasarkan cerita tanpa kita selidik dulu kebenarannya. Semoga ada keadilan untuk adik tu dan kita doakan supaya urusan dia dipermudahkan. Bukan senang nak hidup dalam dunia hari ni tanpa seorang ayah. Terima kasih. Assalamualaikum.